Jom kita tengok kurikulum digital baru Malaysia yang akan dilancarkan pada tahun 2027. Cara kita belajar tentang teknologi di sekolah bakal dirombak sepenuhnya. Memang satu era baru. Tujuannya untuk sediakan pelajar kita bagi menghadapi dunia yang dipacu oleh teknologi. Okey, macam mana perjalanannya? Ia bermula dari sekolah rendah sampailah ke peringkat pengkhususan. Bagi pelajar yang paling muda, teknologi akan diserap terus dalam subjek harian, bukan lagi kelas asing. Konsep ini dipanggil pembelajaran bersepadu. Jadi, pengenalan kepada digital tu lebih semula jadi. Bila masuk tahun 5, pembelajaran jadi lebih fokus. Waktu inilah kemahiran digital mula diasah. Jadi, subjek RBT dan ASK yang lama akan digabung menjadi satu subjek baru, TND. Dan tengoklah apa yang diajar. Ada robotik, aero angkasa, memang berpandangan jauh kan? Bila dah masuk menengah atas, pelajar boleh pilih pengkhususan, ikut minat kerjaya masing-masing. Selain RBT dan SK, ada subjek baru tau. Namanya Teknologi Digital dan Komunikasi atau TDK. Tapi kenapa semua ini perlu berubah sekarang? Sebab dunia kita pun berubah dengan sangat pantas. Ia adalah respons kepada era pasca normal. Pelajar kita kan dah terdedah dengan teknologi di luar. Misi utamanya, nak lahirkan murid yang fasih digital. Satu generasi yang betul-betul bersedia. Tapi, kurikulum yang hebat perlukan guru yang hebat juga kan? Jadi, latihan guru sangat penting. Dan usaha ni memang dah jalan. Setakat Mac 2024, hampir 282,000 guru dah siap latihan asas AI. Itu dah lebih 68% tau. Satu pencapaian yang sangat besar untuk persediaan digital ni. Para guru juga dibekalkan dengan alatan AI seperti Gemini dan ChatGPT untuk bantu mereka mengajar. Transformasi ni bukanlah benda baru. Ia dibina atas program-program sedia ada sejak 2020 lagi. Jadi, apa impaknya? Ini bukan sekadar kurikulum baharu tapi satu vizi untuk masa depan Malaysia.